Assalamualaikum semua. Esok kita akan menyambut Aidiladha, Hari Raya Korban. Saya percaya ramai yang terlibat dalam ibadah korban. Kalau kita ni, yang belah-belah Kelantan ni, belah Pantai Timur ni, kita memang libatkan dalam proses melapah sembelih tu lebih awal. Lebih awal tu maknanya kita dedahkan kepada anak-anak kita ni lebih awal. Because dekat sini yang berkorban tu sendiri yang kena terlibat dalam proses melapah, yang bagi daging and so on. Kan dia tak kalau dekat luar ni kebiasaannya pihak masjid yang uruskan. Ada orang just tunggu ambil bahagian saja kan. No, dekat kita tak. Kita kat sini kita buat semua A to Z. So benda ni didedahkan lebih awal. Jadi apa yang saya nak share hari ni ialah kepada semua lah, especially player-player pemain bola ni, because kita pun Muslim. So I really hope that kita jangan tengok ibadah korban ni sekadar sembelih lembu ataupun balik kampung, that's it. Sebenarnya kalau kita perhatikan betul-betul, proses menguruskan korban dan melapah ni ada banyak sangat kaitan dengan bola sepak and kehidupan. So melapah lembu ni sebagai salah satu contoh yang terbaik. Let's tengok apa yang kita boleh belajar. Contohnya, kalau yang belum biasa buat melapah lembu ni, ia merupakan satu skill yang baru kan. So untuk kita bagus dan baik dan berjaya dalam membuat skill yang baru tu, semua tu memerlukan orang kata apa, keberanian dan juga latihan. See? Sama juga dengan nak melapah ni, memang akan kekok nak pegang pisau, kekok nak pegang kat mana, tak tahu kat mana, dia macam-macam. So, sama juga macam you first time you juggling, you shooting, you passing, memang tak pandai. Tapi benda tu kena datang sendiri, kena cuba, kena berani. Kalau you all tak cuba, you all tak nak mencuba dengan menyediakan macam-macam alasan, bau lah, busuk lah, apa semua tu, dan you all tak akan pandai. Sedangkan skill-skill macam ni penting, because suatu hari nanti ayah-ayah korang semua akan tua. Okay, saya pun akan tua. You akan ambil alih ni. Kalau you all tak pandai ni, siapa nak ambil alih kerja-kerja melapah? Takkan semua benda nak outsource. Faham? So jangan malu untuk belajar, kena berani. Yang kedua, dalam melapah ni dia tak ada teamwork. Semua orang akan ada peranan masing-masing. Dia tak boleh buat kerja seorang-seorang. Okay? Ada yang pegang kaki, ada yang lapah, ada yang potong daging, ada yang potong tulang, timbang, cuci perut. Semua ada peranan. Bola sepak pun sama. Dalam 11 orang, coach dah buat formation 4-4-2 for example. Semua dah ada peranan. Dia tak boleh semua orang jadi striker, tak balance. Jadi meaning what? Pasukan yang kuat terbina bila semua orang buat tugas masing-masing dengan baik. Yang ketiga, ketika melapah tu, proses melapah tu dia kena ada communication, and kena ada leadership kan. Because kalau tak ada, dia susah. Siapa yang nak bagi arahan ni, siapa yang nak monitor keadaan, nak coordinate. Kalau semua ada buat pun susah. Kalau semua tak buat kerja pun susah. Sama juga dalam bola sepak. We need to make sure that ada 1 or 2 person yang boleh command dalam padang, yang boleh bercakap dengan kawan-kawan, boleh warning teammate, boleh bantu kawan, okay? Ikut arahan kapten. Dia tak boleh semua orang bercakap pun tak boleh juga, semua orang diam pun tak boleh. Okay? Dan yang keempat, we need to be teliti lah, okay? To make sure that daging yang kita potong tu adil, daging kita timbang tu adil. Sebab nak bagi 7 bahagian, dia tak boleh main bagi je. So sama juga dalam bola, kita tak boleh buat benda main-main. Kita tanpa berfikir, tak boleh. Kita kena kadang-kadang dalam bola sepak kan, kita faham kan, kita kena pegang bola, kita kena build up, kita kena bermula daripada bawah, kadang-kadang kena bagi long ball. So benda tu semua tu sebenarnya proses untuk mengajar kita menjadi teliti dalam menguruskan game bola sepak. Another point yang kelima ialah we talk about bijak mencari ruang dalam keadaan tak selesa. Contohnya kalau macam setengah tempat tu, kalau kat bandar tu, kalau dekat masjid, okeylah kawasan selesa, kawasan masjid. Tapi kebanyakan kalau kat kampung, biasanya kita akan buat dekat kawasan semak, dekat belakang rumah yang tak ada orang kata apa, tak ada tempat yang selesa lah kan. Kadang-kadang ada pacat. So kita kena berfikir, daging ni nak gantung kat mana, nak letak daging kat mana. So make sure mungkin kita kena potong daun kelapa, kena potong daun pisang untuk kita letak daging kan, letak daging contohnya supaya tak kotor. So benda ni mengajar kita dalam bola sepak untuk kita tengok keadaan sekeliling, scanning, adjust to make sure that kita tahu space mana yang kita nak guna, dan macam mana skill apa kita perlu apply bila kita berada dalam setengah situasi. Dia macam tu kan, we need to adapt dengan cepat situasi. Yang keenam,
we need to focus. Dalam proses penyembelihan ni, semua orang kena fokus. Dia tak boleh main-main. Especially, saya ambil contoh part yang nak masa proses sembelih tu. Time tu kena betul-betul. Kena pegang, siapa yang bahagian kepala kena make sure strong, siapa bahagian perut, bahagian kaki kena pegang. Sebab dia kan nak lapar kan, nak sembelih kan, dia kena one shot, dia tak boleh tu, dia tarik je tak boleh kan, dia kena one shot, selesai. Jadi in order untuk tukar sembelih tu buat properly, kena make sure lembu tu dalam keadaan tenang, tak bergerak lah. So benda ni semua kena fokus. Satu saat hilang, lembu tu menggelupur, susah. Dia boleh ubah keseluruhan. Sama juga dalam game. Okay? Dan yang ketujuh, yang paling penting ialah the mentality. Okay? So because melapar ni, dia akan bau hamil, dia akan bau darah, panas lagi, baju akan jadi kotor, badan akan letih. Semua ni mengajar mental toughness. Bukan semua orang yang boleh yang memiliki mental yang kuat. Tapi bila kita sanggup hadap benda yang tak selesa ni, mental kita boleh menjadi semakin kita kena buat training extra, contohnya yang orang tak nampak pun. Orang tengah tidur tapi kita keluar bangun untuk training. Dalam game kena tracking back, kena press. Semua ni kerja-kerja yang letih, yang mungkin jarang dipuji, tak masuk highlight video. Because dalam kalau highlight, orang akan tunjuk gol dengan assist. But this is yang boleh membantu kemenangan sebenarnya dalam bola sepak, yang sanggup yang memiliki mentality yang kuat ni. Jadi saya harap sangat-sangat kalau ada peluang tahun ni, libatkanlah diri dalam ibadat korban, bukan untuk nampak kuat ke rajin, tak ada. Sebenarnya belajar untuk kita menundukkan ego. Korban ni banyak sangat pengajaran. Okay? Korban juga ajar kita merendah diri, berkhidmat untuk orang lain. Dan ini semua boleh membentuk karakter kita. Okay? Dalam bola sepak, bukan sekadar bakat di kaki. Saya selalu sebut, bola sepak adalah tentang attitude, disiplin, teamwork, leadership, mentality and character. Okay, player? Assalamualaikum.